Hei, mana aku cek kedai dia? Aduh, aku rasa kena tipu tu. Okey, otak dah bayar. Apa pakcik tu? Sedih je tengok. Kena tipu tu. Tu Pakcik, masalah. Dia nak pakcik kenapa? Okey ke? saya kena tipu. Pakcik rasa pakcik kena tipu online lah. Pakcik dah bayar. Pakcik nak pick up tapi kedai tak ada, tak jumpa. Oh, pakcik kena tipu, ingatkan kena tipu forex. Kenapa pakcik cari nak beli handphone ke? Pakcik dia 1,000 je. Nak beli phone apa ni? Aduh. Oh, pakcik nak beli handphone. Tak apa pakcik. Pakcik relax, tenang, jangan risau. Saya tahu kedai phone mana yang trusted, harga murah. Yang penting memang dia ada tempat. Bukan kena tipu lah, memang dia ada tempat untuk pakcik beli. Akhirnya, pakcik ni jumpa juga kedai telefon yang dia nak. Dengan bajet dia dan dia boleh dengan harga RM1,000. Dia jumpa kedai yang betul-betul trusted. So, sorry. Okay, pakcik, bajet RM1,000 kan? Jangan risau, saya recommend this one. Memang the best untuk pakcik. Oh. Kalau macam tu, pakcik nak ambil 2 lah. Boleh ke? Tapi nak sekarang.